dah pandai buat seaweed egg drop soup. Bos, ajar Bapak buat sup. Buat sup pun dah pandai kau. Mari ikut saya. Haruskan video ni. Seperti biasa, kita sediakan satu mixing bowl. Kita letak seaweed yang kering. Okey, letak dalam. Terus kita rendamkan dia dulu. Air kosong saya ni guys ya. Kita panaskan kuali. Lepas tu letak sedikit minyak bijan, sedikit bawang putih. Masukkan air ataupun chicken stock. Masukkan sos tiram, kicap cair, chicken powder sama lada putih. Lepas tu kita pekatkan dulu sedikit. Selepas dia mendidih guys ha. Ini sudah. Kita kecilkan sedikit api. Kita masukkan telur guys. Ya. Masukkan telur. Ya, begitu guys. Okey. Lepas tu kita saringkan kita punya seaweed yang kita rendam awal tadi. Masukkan dalam. Kita buka api. Okey, lepas tu kita masuk di sini guys. Sana. Belum sekarang. Kau laju sikit.